Kes ni berlaku kat Datuk Dol Said ke? Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Dol Said. Aku sebut nama penuh. Betul ke kes ni kat sekolah tu? Aku dengar cerita macam tu. Sebab kalau betul macam tu, memalukan mat. Sebab aku sekolah sana. Itu sekolah aku dulu. Aku batch 97. Aku lahir tahun 97. Sekarang umur aku 28. Aku study sana dulu. Masa aku dulu, kes paling teruk pun kes gaduh lah. Sekolah Dol Said dengan sekolah Talib, ataupun dengan sekolah Pengkalan tu. Gaduh belakang stesen bas Alor Gajah. Zaman aku dulu tak pernah ada kes-kes macam ni lagi. Kau tahu sebab apa? Sebab kita disebat. Aku salah pakai suara threshold pun kena sebat 3-4 kali. Balik rumah bagi tahu bapak aku, kena sebat dekat rumah juga. Tak siap kerja rumah, koyak seluar. Nak cikgu sejarah dengan cikgu matematik. Budak zaman sekarang ni, naik suara sikit mak bapak datang sekolah. Kenapa kamu naikkan suara ke anak saya? Anak saya jaga dengan betul, kepala butuh. Kena sebat sikit, cikgu tu terpaksa dipindahkan sekolah. Sebab apa? Mak bapak buat report. Ya Allah. This is a very traumatic case. Tak ada kaum wanita dekat dunia ni patut hadap benda lah ni. Tak, trauma tu sampai ke mati ada tau. Lepas ni je nak kahwin ke, nak kadang dengan lelaki lain pun susah tau. Bukan sebab masa lampau dia, tapi sebab trauma dia yang membunuh dia setiap saat. Kehidupan dia bermula pun belum. Masih lagi tengah study, dah kena hadap benda-benda macam ni. Astagfirullah. Pada lelaki-lelaki yang buat benda ni kat perempuan ni, berbaloi ke? Kau ikut nafsu bodoh kau tu, tapi merana seumur hidup kat neraka. Macam, bro, if anything like this happen to the people I love, bukan headline ni yang korang akan baca. Korang akan baca lelaki India berjambang menamatkan riwayat 3 orang pelajar.